Ya, Yam Tuan Bosa Negeri Sembilan dah kono pocek. Cik, cuba kau ulas sikit bondo-bondo macam ni. Okey, asal Negeri Sembilan ni di bawah pemerintahan Johor Riau. Masa tu tak ada lagi nama Negeri Sembilan ni. Kemudian Sultan daripada Minangkabau ni dia datang, dia menghadaplah Sultan Johor minta kebenaran. Sebab tu Negeri Sembilan tak digelar Sultan ko Raja, tapi digelar yang di-Pertuan Besar. Orang yang dituankan besar, di-Pertuankan Besar, dilantik sebagai Tuan Besar. Ya, dia bukan tak disebut Raja ataupun Sultan. Hanya Tuan Besar yang diberi kebenaran oleh Kerajaan Johor Riau. Akhir sekali yang di-Pertuan jadi panggillah Yam Tuan. Bila British datang, dia rombak. Macam-macam lah dia rombak Salah satu event yang paling besar pada ketika tu ialah Perang Sungai Ujung. Nama sebenar Sungai Ujung ni jam nama Seremban. Seremban tu dia adalah Datuk Kelana Petra. Dia beramak mau Datuk Bandar. Sungai Ujung lah Seremban tu. Dia berebut biji timah punya kawalan lah. Datuk Kelana Petra dia dapat sokongan British ya. Jadi menang lah dia. British menang bla 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 bla. Lepas tu terlibat British ni kan dia terlibat seluruh Malaysia, semenanjung Malaysia daripada Thailand apa semua terlibat. Jadi dia pecah-pecah lah. Dia yang menulih kepada sebadan hampir keseluruhan dunia. Jadi bila kocik kan cerita, kita fokuskan spesifikkan cerita, wujudlah Negeri Sembilan. 9 daerah marin. Adalah Yam Tuan Bosa, dia berstatus sebagai raja dan negeri sendiri iaitu Negeri Sembilan. Tapi sebab British ni dia penjajah yang lebih bertamadun lah. Jadi dia kekal kan. Struktur raja-raja, adat-adat agama ni dia kekal kan. Struktur Raja Negeri Sembilan ni dia bukan macam kau daripada atas ke bawah. Dia bukan. Dia daripada bawah ke atas. Dia tidak monarki keturunan secara total. Tak. Dia ada 4 undang. Sungai Ujung, Seremban tu. Rambau, Jalabu, Johor. Ni nama undang yang ompek. Undang yang ompek ni lah yang akan lantik Raja Negeri Sembilan. Kita sebut Yam Tuan. Tapi siapa yang lantik undang yang ompek ni pula? Dia adalah beberapa lembaga yang ni daripada suku masing-masing. Macam makcik ni, suku paling special sekali. Suku Paroi. Walau suku tapi masuk Ponoh. Tahun 1967 marin, Yam Tuan Munawir dia mangkat. Tapi undang yang ompek ni dia tak lantik keturunan Munawir. Nampak? Dia tak monarki. Undang ompek ni dia lantik Jaafar sebagai Yam Tuan. Kemudian selepas mangkat, undang yang ompek dia lantik balik keturunan Munawir yang lepas tu, yakni Yam Tuan sekarang ni. Ni jam ni tiba-tiba ni panih pula Yam Tuan sekarang ni mahu ditukar kepada keturunan Jaafar yang lepas. Ni pun Acik pun tak berapa fahamnya ni kenapa tiba-tiba boleh menjadi. Jadi penjelasan Acik ni mungkin ada silap. Kalau ada yang perlu dibotukan supaya masing-masing boleh belajar, kau botu kat komen ya. Bolehlah kita belajar sama-sama. Sebab apa Acik tak berapa faham dan Acik pun kono yo belajar. Sebab Acik ni walau Acik ni suku Paroi, tapi bapa Acik yang 6 tu dia sebelah England, Dok Kemo Megawi sekamat tu.